Assalamualaikum, welcome back to my channel. So kita sekarang berada di My Town KL. Ha? Bila kau ada baju KTM ni? Lama dah ni, lama. Masa 2024 rasa. Lama dah. Ha? Dapat? Ada join ride tu dia bagi. Cik, mesti tanya kan. So sekarang kita berada di My Town Shopping Center Kuala Lumpur. So kita ada event test ride daripada KTM. So yang dapat test ride ni adalah KTM 390 series, Enduro R, Adventure R, Adventure X dan juga SMC R. Dan juga dia ada model-model lain macam KTM 390 Duke dan juga Zone Test pun ada, 790 pun ada. So korang boleh datang cepat ke sini sekarang. Bermula hari ni 14 hari bulan hingga 17 datang. So video ni mungkin aku post malam ni ataupun post esok lah. Tak tahu lah. Rajin buat ni, tak rajin buat esok. Okay, rekod dah? Aku rekod kan? Okay, ngam. So ni Nazar. Ngam. Nazar, Dira, Nana tak test. Lemah lah. Okay. Nak apa? 390 lah? 390. Orang akan buat SMC. Adventure apa? Jom. So ini dia model 390 Enduro R. Dia lagi besar, tinggi sikit. Tayar dia lagi besar lah banding dengan SMC R. Harga sama, tapi ni lebih pada off-road. Kalau Enduro SMC R tu lebih pada on the road. Dapat tayar Michelin Power 6. So, ui, smart doh. Ini ui, sedap doh tengok. Sedap doh tengok. Tapi tak tahu, kita tak rasa lagi lah power dia. Boleh buka. Dah, yang penting ni lah. Ini exhaust. Exhaust ni kena. Ui, ada fotografer lah. Cepat. Nazar. Baiklah, Kiden pun ada guys. Okay. Thank you Kiden. Nah, test sini. Tepi sikit. Ke booking. Jom. So aku akan mula dengan KTM 390 Enduro. Bismillah. Ni dia punya meter guys. So dia punya button. Oi, dia punya button pun cepat lah tekan. Terus tekan dah keluar dah. So off ABS off. Oh, dia ada quick shift, lupa. Oh. Asal Nazar tu tak boleh wheelie ke? Wow, sedap tu.
Payah tu nak neutral. Macam mana nak neutral dia? Okay. Boleh. Tadi try Enduro. So ini SMCR pula kita rasa. So beza dia, dia punya tayar kecil sikit, power 6 Michelin, dan lebih pada town lah. Abang jangan bagi sini bang. Jangan bagi sini bang. So kita tengok. Oh ready to race. Tu smart. So side stand, kita tengok meter dia. So ini dah sport mode. So nak the button dia memang sini je, kiri kanan semua. Right, info, navigation, ride mode kau boleh tukar. Sport, super motor punya mode lah, configuration. ABS dia dah tutup. Oh ni dia tutup ABS belakang. Oh boleh on off lah, ikut mode rasanya. So ni meter dia. Yang paling best motor ni ada quick shifter up and down tu, dua-dua. So ini rendah sikit banding Enduro R. Bismillahirrahmanirrahim. SMCR. Ya tu. Woi, brake dia pun ngam. Sedap lah. Ini sport mode tau. Bapak sedap. Untuk cornering pula. So dia punya RPM sampai 11 je. Tu biasalah single cylinder. Tapi aku suka dia punya TFT meter lah. Cuma side mirror lah bapak besar, macam bulat macam ni. So ni memang motor ni ada ABS. So fun bike memang seronok. Cuma tak adalah, cuma okey lah sebab padan dengan harga lah. Next kita try motor apa pula gang. So ni kita tengok sikit apa yang ada kat sini. Traction control, super motor ABS. So dia kalau super motor ABS, dia punya rear belakang ABS dia off lah. So ni right, info, navigation, setting. So ada navigation juga, boleh connect dengan phone lah maknanya. Info, right, riding mode ni, riding mode kau ada sport, street. Oh dua je, sport dengan street. Kalau street macam biasa dia on semua ABS. Kalau sport dia tutup traction control dan juga ABS belakang. Quick shifter still on, up and down. Dia guna QS Plus. Nice, simple je dia punya meter. Lampu LED depan belakang. Oh, tayar power 6 guys kalau dapat. Tapi sebab kita dapat test atas ni, so kurang sikit lah. Cuma exhaust underbelly. So korang boleh lah lepas ni, kalau ni korang tukar je. Bagi exhaust tu tinggi sikit. So okay, kedua KTM Enduro Adventure X pula. So untuk model ni TFT dia lain sikit. Dia macam screen calculator. Dan apa yang kau dapat adalah
Ui, lagi banyak function dia. Ni belakang odor masih 200. Korang akan dapat ni guard. Harga ni tak silap 29,300. So tengok sikit. Alah, skrin dia kecil sangat lah. Ini macam main Dakar je. Tapi untuk positioning tak tinggi sangat, macam Enduro X. So kurang sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. So kita try main dalam ni untuk resesi corner pusing, untuk nimble ke macam mana. So kena dia adu lah. Payah tu. So power memang sedap lah. Sebab 390 guys. Harga pun dah okey dah sekarang kalau korang nak beli. Cuma kalau yang model ni, oh tinggi juga tongkat dia. So dia bukan apa, TFT lah. Kalau macam tadi kita model tadi TFT tapi kecil sikit, tapi nice TFT tu. Kalau macam ni lebih pada nak main off-road lah aku rasa, pakai analog ni. Okay. Oh letih juga main dalam ni. So ini model Adventure R. So yang paling mahal sekali lah, 30 lebih. So ini yang guna TFT rasa, ready to race. Oh lagi lawa banding tu. Patut itu macam harga murah sikit. So ini off-road. Dia punya side mirror semua sama, tak ada beza sangat pun. Beza dia tak silap sport rim lah. Sport rim ini pakai LED. Kalau Adventure X pakai sport rim. Dia lebih pada town. Sepatutnya pakai itu, pakai TFT. Ini baru pakai off-road. Sebab ini memang fokus main off-road. Rain ada, street off-road, street rain. Alah, tak banyak sangat pun. So kat sini pun ada juga booth Gladshaw. Nanti jumpa Uncle Wang kan, sebab sini sampai jaga tempat paling best punya rooftop. Paling best sampai 17 bulan kan. So jangan lupa datang guys. Okey. Cuaca baik tau. Cuaca baik. Jangan lupa datang guys. Memang panas ni tapi Baik.